Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kita pada kali ini, pelbagai bentuk tenaga untuk Sains Tahun 4. Standard kandungan 7.1 Sumber dan bentuk tenaga. Standard pembelajaran 7.1.3 menjelaskan dengan contoh pelbagai bentuk tenaga. Terdapat pelbagai bentuk tenaga di sekeliling kita. Kita akan membincangkan satu persatu bentuk-bentuk tenaga. Bentuk tenaga yang pertama ialah tenaga suria. Tenaga suria ialah tenaga yang diperoleh daripada matahari. Tenaga suria dapat menerangi bumi. Tenaga suria juga dapat memberi haba dan haba ini dapat mengeringkan pakaian di ampaian. Tenaga suria juga dapat menghasilkan sumber elektrik. Ini ialah panel suria. Fungsi panel suria menyerap cahaya matahari yang mengandungi tenaga suria sebagai sumber tenaga bagi menghasilkan tenaga elektrik atau haba. Bentuk tenaga yang kedua ialah tenaga haba. Tenaga haba ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Tenaga haba membolehkan air mendidih. Haba juga menyebabkan ketuhar menjadi panas. Bentuk tenaga yang ketiga ialah tenaga cahaya. Tenaga cahaya ialah tenaga yang dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Bentuk tenaga yang keempat ialah tenaga bunyi. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Tali gitar akan bergetar apabila dipetik dan drum juga akan bergetar apabila diketuk. Bentuk tenaga yang kelima ialah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ialah tenaga yang mengalir dalam litar elektrik yang lengkap. Contoh alatan yang menggunakan tenaga elektrik adalah seperti berikut, iaitu televisyen dan kipas meja. Bentuk tenaga yang keenam ialah tenaga kimia. Tenaga kimia ialah tenaga yang tersimpan dalam bahan seperti makanan, bahan api fosil, biojisim atau bateri. Bentuk tenaga yang ketujuh ialah tenaga kinetik. Tenaga kinetik ialah tenaga yang dipunyai oleh objek yang bergerak. Contoh tenaga yang melibatkan tenaga kinetik ialah manusia berlari dan burung terbang. Bentuk tenaga yang ke-8 ialah tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan ialah tenaga yang tersimpan pada objek yang berada pada sesuatu ketinggian, diregangkan atau dimampatkan. Contoh aktiviti yang melibatkan tenaga keupayaan ialah melastik, menampan bola, buah yang jatuh dari atas ke bawah, dan permainan kuda spring. Bentuk tenaga yang ke-9 ialah tenaga nuklear. Tenaga nuklear ialah tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Ini ialah loji janakuasa nuklear. Agensi Nuklear Malaysia menjalankan penyelidikan tentang tenaga nuklear. Untuk latihan pada kali ini, murid-murid diminta untuk menyenaraikan 9 bentuk tenaga yang telah dipelajari.